Okey, seterusnya nombor 6. Baik, melibatkan operasi penolakan dan nilai tempatnya berbeza-beza. Ada yang satu tempat perpuluhan, ada yang tiga tempat perpuluhan, ada yang dua tempat perpuluhan. So, hati-hati. So, macam mana nak senang faham? Kita jadikan semua dia sama tempat perpuluhan. Maksudnya, 29.6 ni satu tempat perpuluhan. Kita jadikan dia tiga tempat perpuluhan. Ini baru satu tempat perpuluhan. So, dia akan jadi apa? 29.6 sifar-sifar. Okey. 1.579. Dah tepat dah. Satu perpuluhan. Tiga tempat perpuluhan. Okey. Sama juga. Seterusnya 3.72. Itu dua tempat perpuluhan. Jadikan 3, so 3.72 sifar. Bila dah sama tempat perpuluhannya, barulah kita boleh tolak. Okey, tolak satu persatu daripada kiri nombor tu. So, 29.6 sifar-sifar, tolak 1.579, tolak. Sifar tak boleh, yang sebelah sifar tak boleh, tapi nampak 6. Okey, kalau orang faham, cikgu dah ajar, dia tak nampak sifar, dia pergi tengok sebelah, dia nampak 60. So, 60 dia ambil 1, tinggal 59. Sini jadi 10. Barulah 10 boleh tolak 9, 1. 9 tolak 7 boleh 2. 5 tolak 5 boleh sifar. 29 tolak 1, 28. Dah siap untuk 1. Tapi belum siap, yang ini kita belum jawab. Tapi jangan tengok ni, kena tengok yang ini. Sebab kita dah tukarkan semua jadi 3 tempat perpuluhan. Jadi 28 poin sifar 21 tolakkanlah dengan 372 sifar. Tolakkan 1 tolak sifar 1, 2 tolak 2 habis. Sifar tak boleh pinjam 7, sini akan jadi 7. Kita jadikan ni 10. Sifar tolak 7 tak boleh, 10 tolak 7 boleh 3. 7 tolak 3 boleh 4, 2. So, itulah jawapannya 24.3 sifar 1. Itu saja.